Oish. Eh, eh, eh. Dah. Lajo. Lajo. Tengok kaki bang, jangan tengok depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar korang semua ini? Saya harap korang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera bersama orang-orang yang tersayang. Walau di mana anda dan saya berada, saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, insya-Allah. Hari ni gang, saya nak ajak korang tengok video daripada TikTok yang saya ambil random. Saya harap dianya dapat memberi sedikit kegembiraan di hati tuan-puan sekalian. Tapi sebelum saya mulakan video ni, dengan rendah hati saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya. Dan kepada yang baru datang, baru tahu kewujudan channel ni, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan kalau korang suka dengan konten video saya, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jadi tanpa buat waktu lagi, video pun sudah ready. Dengan kiraan 3, 2, 1, let's go. Ok, video pertama kita nampak macam duduk di padang bola. Main bola kot. Oish. Dah. Lajo. Okay. Tengok kaki bang, jangan tengok depan. Allah kepala. Macam-macam lah manusia ni. Okay, next. Ada one beats. I want problems always. Kasongo mbona wewe. Songa riba. Dah pakai. Wetin be this? Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Obali nangai. Hanya kendek. Oh gila kepala. Muka dia full bedok. Apa dak perik orang tengok. Allah apa bang ni? Pakai rata. Taubat apa ingat macam lelaki ni. Allah akbar. Oh ribut lagi yo. I want problem always. Tangan pagang tangan. How are you? Betul. Tutup dulu. Kita faham apa yang kau buat ni. Buatkan lagi, memang aku tak tahu. Ni aku ayuh saja je ni. Ye kau ni. Mulut tengok pada memek mulut dia gerak tu. Kita faham dia cakap. Tak wati lagi. Nathan ni. Wah, kepala lah. Kalau di Terengganu buat gitu, prank orang gitu memang memang hancur lah. Sebab orang Terengganu ni bukan orang penyabur lah. Nak hok tengok ni. Saya sabar, insyaAllah sabar. Okay, next. Ada apa? Lepas rokok, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd katsiran tayyiban mubarakan fi. Pada dak sujud dah. Kok rakang pun siapa nak gitu tolong. Ambak kerja. Sujud. Macam dia aja. Macam dia. Cuba betul tak baca. Kau dekat. Allah batuk molek. Wait a minute. Who are you? 5-6 orang tukang rakang ni. Takkan seorang nak boleh hamba. Allah naknya ke brother nak mayang.
Kek pala bawa ni. Oh, nyanyi gelawang. Nak balik lele lah dia. Okay, next. You call mosquito in your language? We don't call them. We don't call them. They just come and bite. They just come and bite. Macam-macam. Ki ale. Next. وضع حجر الأساسي. Kat belakang tu pun tak pakai dah. Tak pakai dah tu. Tak jadi kerja buat tau. Astaghfirullah. Tak ada kerja buat. Tak ada kerja buat dah. Tengok jadi lagi. Tak pakai dah. Memang tak pakai apa ni. I don't want peace. I want problems always. Kasongo mbona wewe. Put up Messi open us. Oh yeah. Hey. Mbona wewe. Mabali nagai. Nobody nagai. And there will be no escape route. Dia action saja. Dia buka bunga saja. Dia attack langsung. Attack lah. Ke tunggu orang setuh dulu. Racun selalu. Baik. Tengok pada buka bunga. Meh putih pala hok bedok putih tu. Apa? Waktu kejar halus pala mbok lari. Pacak lipat. How are you? Ushaiona mchana usiku. Happy ke boleh kena itu orang? Allah Akbar. Mainan lah ni prank. Allah. Kita tak dah lama-lama itu dulu. Cakap macam umur 60 tahun. Batil. Okay, next. Ia lagi orang yang sama. I want problems always. I want problem always. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. What be this? Kasongo mbona wewe. Mabali nagai. Wadah. Okay. And there will be no escape route. There will be no escape route. Chance sana. Na nitajaribu sana. Apakah? Kalau di Malaysia memang kena flying kick dia je rebak tu. Ushaiona mchana usiku. How are you? Kalau di Malaysia memang kecalana. Dia memang kecalana. Sebab orang Malaysia ni lah pernah bawa barang kena baik mood sikit, habis lah kau. POV Marku Jin Janis Kogu Hello Ado Quran Akon. Kenapa awak kata bahasa ni tahu? أعوذ بالله من إبليس. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله محمد الحي القيوم. La ilaha illallah ya hayyul qayyum. Nampak muka tu habis ayat Quran tak jadi, tak baca habis. Jangan panik. Macam melek tu. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا تأخذه سنة. Baik. La ta'khudhu sinatun wala naum. Jin tu dah betul. Tapi kita tak boleh nak nafikan jin memang dia aling. Al-Quran tu memang dia boleh baca satu persatu lah. تأخذه سنة ولا نوم. Oh, agak tau. Agak mana gitu lah.
Okay, next. Kenapa apa gitu orang? Dia nak payung ke? Orang puan tu nak payung orang lelaki tu, tapi orang lelaki tu terlalu excited ke ni? Ya Allah, astaga. La haula wala quwwata illa billah. Sama-sama OKU, geng. Sama-sama OKU. Allah Akbar. Lok ke? Ia macam ibarat puan tu ambil. Hari. Tapi orang lelaki tu tak pernah rasa, tak pernah mengalami benda gitu. Jadi gelepar tu mau payah tu larang rasa. Okay, next. Wah, gila cantiknya. Hijau molek pakai baju hitam. Salah. Tu pakai scarf. Kuba pakai scarf. Hati yangmu. Gila bapuk so. Pakai gelang kaki siang. Orang kecil orangnya. Hak ni kubah balo rasa, kubah hitam, kubah biasa tu buat show. Lah, macam-macam orang nak masuk kompetisi kubah, pun nak masuk kompetisi kubah. Tapi tak tahulah kita ni tak reti mana bab terma binatang ni. Kecuali kucing. Ya. Alright gang, itu adalah video terakhir untuk hari ini. Dan kita akan sambung balik video pada hari-hari yang mendatang. InsyaAllah, doakan saya gang, semoga saya terus istiqomah untuk menghiburkan diri korang semua. Jadi, apa-apa pun terima kasih kepada yang sudah menonton video ni. Jadi, jumpa lagi di next video. Terima kasih menonton. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang seperti biasa, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa share dekat teman-teman korang, share dekat kawan-kawan korang. Semoga kita semua dapat sedikit sebanyak hiburan dari saya yang tak seberapa ni. Jadi saya akhiri video saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Saifullah Muhammad, minta undur diri dulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Terkasar bahasa, terlebih cakap, terkurang hajar, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.